Hai, apa khabar? Tengah hari ni lepas raya lah. Berapa hari lepas raya nak servis ni workhorse FZ150 ni, tukar minyak hitam. Okay, sekali ni nak try Colin. Apa ni? Colin 15W50. Kalau ikut factory spec, FZ ni dia pakai 20W50. Tapi 15 boleh lah. 20 tak dapat. 20 tu lagi dekat lagi kan. Lepas tu Mac Petrol punya filter. Ni kalau ikutkan dia katakan lebih elok lah daripada original. Harga dia pun kira lebih marahan lah. Mac Petrol ni nak try lah. Lagi satu Mac Petrol punya minyak pun dia kata bagus. Saya beli online lah, VR Global. Memang selalu saya beli kat situ, Shopee. Bagi enjin panas dulu, minyak rantai sikit, biar dia jalan. Saya letak jack belakang tayar satu. Kalau motor tak ada center stand, kita boleh guna jack ni untuk minyakkan rantai. Cuma sekarang pasal ada top box ni, dia berat sikit kan, jadi saya naikkan lah pasal nak bagi motor pusing. Motor ni ada center stand, saya tak ada masalah untuk buat minyak rantai. Cuma dia selalu pasal belakang ni heavy, dia akan jatuh ke bawah kan. Jadi kita jackkan sikit lah. Kalau ada dua orang, kita boleh tekan dengan depan je. Motor ni last trip saya ke Thailand sebelum bulan puasa. Saya pergi 13 hari bulan, balik 13, 14, 15 gitu. Balik ke 16 hari bulan, balik daripada Thailand. Tak jauh sangat lah. Alhamdulillah tak ada masalah motosikal ni. Semua okey. Hari tu saya dah adjust rantai dengan sprocket. Mungkin saya kena check balik. Minyak enjin hari tu sebelum pergi Thailand saya dah tukar. Tapi sekarang saya dah gunakan banyak, jauh juga dah. Jadi saya nak tukar yang lain. Lain-lain tak ada masalah. Baru ni saya betulkan balik depan ni. Lepas tu ni patut off je lah. Off kan, tak ada masalah ni, saya pakai okey. Navigation pun tak ada masalah. Motosikal ni memang alhamdulillah lah, tak ada bagi saya masalah langsung. Fork saya dah beli dah semua, minyak, seal semua dah beli, segala-galanya dah ada. Cuma yang tak ada sekarang ni masa. Fork ni memang memerlukan untuk saya betulkan balik. Pasal lepas saya beli motosikal ni hari tu, fork saya tak buat apa-apa, dan saya akan betulkan balik fork lah. Lagi satu mounting untuk ni saya screen ni, saya ada lagi satu yang ikat dekat fork ni. Cuma yang sekarang ni pun tak ada masalah. Jadi adalah, kalau saya nak tukarkan ke ikat ke fork pun boleh. Cuma saya tak nampak keperluan dia lah. Cuma yang kalau ikat ke fork tu mungkin lebih kemas lah, tak perlu buat mounting belah depan ni. Tapi ni tak ada apa, tak ada mencacatkan apa-apa. Fork lah yang perlu saya buat untuk motosikal ni. Engine alhamdulillah tak ada masalah langsung. Daripada mula saya beli second hand hari tu motor ni, dah bulan Mei ni cukup setahun lah. Memang cemerlang lah, tak ada masalah sangat motosikal ni. Motosikal saya lagi satu ni, yang Galera ni, mungkin bulan 5, mungkin insyaAllah lah 1 bulan, 1, 2, 3 bulan 5 mungkin saya nak bawa pergi Thailand. Ni first time, saya belum pernah bawa pergi Thailand motosikal ni. Cuma ada kabar-kabar yang minyak di Thailand masalah sikit. Tapi ada confirmation daripada rakan-rakan saya di Thailand, dia kata tak ada masalah. Tapi oleh kerana nak jalan jauh, mungkin saya nak mountkan jerry can dekat kawasan ni lah. Saya pakai box yang atas saja. Saya tak pakai box, saya pakai soft bag dengan tank bag untuk ride motor ni. Saya tak perlulah motor ni untuk ditaruh ke banyak sangat box, pasal nanti jadi huduk. Pasal saya dah ada FZ ni dengan top box satu ni pun dah cukup dah untuk jalan jauh. Okey.
Untuk siapa-siapa yang rasa nak motosikal Marhain, harga tak mahal tetapi cukup sifat untuk jalan jauh, saya memang highly recommend lah FZ ni. FZ ni satu motor yang pada saya menjimatkan kos kalau kita nak cuba jalan jauh sebagai permulaan lah. Kalau kita yang dah banyak duit tu saya fikirlah. Tapi kalau kita ni baru nak cuba-cuba, saya recommend salah satu motor macam ni lah. Kerana minyak dia boleh pergi jauh 400 lebih kilometer. Enjin dia Alhamdulillah tahan lasak, senang dibaiki. Dan motor ni pun simple lah, senang di repair. Pasal ni Waisuku dengan dia sama lebih kurang je. Dan kalau dijaga elok-elok, motosikal ni memang boleh bertahan dengan jarak yang jauh. Tak payah buat set up teruk-teruk lah. Satu top box 45 liter ni dah cukup, lebih daripada cukup dah. Worst case kita boleh, kalau naik ada 2 off. Kalau 2 orang memang susah sikit lah, pasal kita kena letak bag banyak lagi. Tapi itu pun bukan jadi masalah kalau short trip. Kalau setakat trip seminggu tak ada masalah lagi lah, boleh je pakai satu box ni untuk 2 orang. Kalau saya pernah ride sebulan pun, kalau motosikal lain saya bawa, saya pakai top box satu ni dah cukup dah untuk sebulan ni ride. In fact kalau untuk 2 bulan ni ride pun okey, tak ada masalah, tak perlu box kiri kanan. Kalau dapat letak tank bag lagi bagus lah. Satu lagi kat sini untuk taruh dokumen dan benda-benda yang penting, tank bag. Saya ada order satu tank bag daripada Motor Wolf, MB1 punya tank bags. Patutnya dapat hari ni tapi tak dapat lagi, pasal saya nak letak kat ni Jarrella ni tank bag dan soft bag kat belakang ni. Motor ni boleh letak tank bag. Saya rasa tangki dia tu besi, jadi boleh kot letak tank bag. Pasal magnetic tank bag saya beli. Okey lah, saya nak servis motor ni. Enjin dah panas. Sekejap lagi saya nak drain, tu isi minyak baru. That's it lah. Dah drain minyak lah. Sebelum kita drain minyak tu, buka lah ni tempat isi minyak lah kan. Lepas drain kita buka filter. Nanti saya nak cuci sikit. Bukan cuci apa, saya lap-lap je lah. Drain cap bawah ni pun saya belum pasang lagi. Selalunya terbaik kita tukar washer O-ring tu. Saya tak ada spare O-ring, jadi saya nak kena, kejap lagi saya nak sukat. Nanti saya order O-ring, next oil change kita akan tukar lah. O-ring ni murah je, cuma kadang-kadang kita boleh kena beli dengan penutup ni sekali. Tapi membazir lah, kita beli O-ring saja. Kalau O-ring kita beli yang untuk motor ni kadang-kadang mahal, jadi kita boleh beli di Shopee atau AliExpress. Kita sukat, kita cari O-ring yang sesuai. Lain-lain tak ada apalah. Ni cover untuk oil filter ni, dia buka tu, kejap lagi tu semua lap-lap je lah, tak ada apa. Yang leceh bila kita buat tukar minyak hitam ni kan, dia mercik-recik pasal oil filter tu jatuh lah tu, rata pergi. Tu yang kadang-kadang saya malas nak buat. Tukar minyak hitam kat rumah bukan susah, tapi kadang-kadang dia menyulitkan kita lah dengan sesak. Apa pun kalau kita ada tumpahan macam ni kan, apa yang saya buat, saya ada degreaser ni, saya akan spray awal-awal siap-siap, bagi minyak tu breakdown. Jadi nanti kejap lagi saya pancut dengan air, high pressure wash, dia cuci cantik lah. Itu apa yang selalu saya buat lah. Kalau tidak nanti rumah kita akan jadi masalah, kotor apa kan. Tapi kalau macam workshop tu dia lain lah, dia orang ada tempat, memang kerja dia orang kan. Ni lap-lap je lah sini. Sekejap lagi saya nak pasang balik filter, pasang balik drain tu. Filter ni pun ada, yang ni untuk V3, dia O-ring dia tu nampak bekas O-ring dia tu kan, dia macam sikit. So minyak masuk, minyak keluar, ada filter. Lepas tu belah dalam tu ada satu oil seal. Oil seal tu bahaya sikit kalau oil seal yang belah dalam. Betul-betul dalam ni ada satu oil seal. Oil seal tu lah daripada filter tu dia nak naikkan kepada cylinder head apa semua tu. Dan dekat cylinder head pun ada satu tempat yang kita boleh buka sini Ni kita boleh buka ni, kita tengok minyak keluar kat sini. Kalau kita dah buat enjin lah, kalau kita cakap servicing macam ni tak perlu. Kita buka ni,
kita start engine, kita nampak minyak hitam keluar, maknanya minyak tu naik lah. Pasal kita takut oil seal dalam ni tertanggal lah, masalah rosak lah, nanti habis jam. Semua motor-motor capture macam ni lebih kurang sama je fungsi dia. Jadi kita kena pastikan minyak hitam tu naik ke atas kalau kita buat jam job lah. Especially kalau kita buat job kat belah bawah ni, kita cabutkan casing ni, tu perlu lah. Kalau tidak, setakat tukar minyak hitam tak perlu. Cuma kalau kita nak tengok oil pump tu okey tidak, samalah kita buka ni. Kalau tak ada minyak keluar sini, mungkin oil pump, tapi mungkin juga oil seal. Jadi pasal motor ni dia tak ada oil pressure punya lampu kan, jadi kita tak tahulah sama ada minyak tu mengalir ke tidak, oil pump okey ke tidak. Jadi kita kena ada point dia. Tapi tak tahu, saya rasa boleh juga kalau kita ada adapter untuk letakkan oil pressure gauge yang pakai capillary tu. Boleh juga kita tengokkan oil pressure reading. Tapi kerana motor ni terlampau simple, tak berapa perlulah. Minyak yang lama ni saya gunakan dulu Motul 7100. Tengok, okey, rasa minyak ni masih okey lagi. Masih ada kelikatan sikit-sikit. Ni cara rambang je lah. Saya pun jalan, saya tak ingat, sebab saya pergi Thailand dulu 2000 lebih kilometer. 2000 kilometer. Lepas saya isi minyak. Lepas tu saya jalan-jalan sini. Jadi paling tinggi pun 3000 lah. Pasal kalau Motul 7100 10W40 tu dia boleh pergi jauh. Cuma tukar je lah. Saya tukar Secolin. Ni first time saya guna Secolin untuk motosikal. Secolin ni. Ni saya beli daripada Global tu. Dekat Shopee, saya beli kat situ lah. Kedai tu okey. 15W50. Macam saya cakap tadi lah, motosikal ni kalau ikut specification 20W50. Jadi 20W50 tu kadang-kadang dia orang tak stok sangat pasal tak tahulah apa pasal. Next oil change mungkin saya tukar pakai Mapatrol. Dan macam ni lah oil filter yang saya gunakan Mapatrol. Mapatrol ni kalau ikut pada review dan keterangan daripada kedai yang saya beli ni, dia kata harga dia murah tapi dia lebih baik daripada yang original. Wallahualam lah, saya tak pasti, bukan kita ni sekadar pakai gitu-gitu je. Apa yang penting kita nak yang harga yang boleh menjimatkan kita, tetapi at the same time benda tu taklah kata orang terlampau cikai dan boleh merosakkan, menyumbatkan motosikal lah. Itu je lah, saya pun tak tahu, tak berani nak cakap benda ni okey ke tak okey, tapi ikut pada pekedai dia kata ini salah satu yang terbaik lah untuk kita gunakan. Next oil change saya akan check baru saya tahulah. Yang ni, yang lama ni is original Yamaha. Kalau ikutkan setiap 2 oil change baru kita tukar kan. Ni original Yamaha. Jadi kalau original Yamaha ni memang harga dia lebih sikit lah. Pasal hari tu oil change yang last oil change yang pakai Motul 7100 tu saya hantar kedai pasal saya tak ada masa hari tu. Jadi saya hantar kedai. Biasalah kedai dia nak yang kita orang boleh buat duit. Terpaksa je lah kan. Ni bagi dia breakdown minyak tu, nanti saya cuci senang lah. Masih ada titik-titik sikit-sikit tu kita biar je lah. Saya tak taruh apa-apa aditif pasal saya rasa minyak Secolin ataupun Motul tu dah cukup baik. Aditif saya taruh pada tangki minyak untuk injector cleaner. Itu saya taruh aditif. Itu pun mungkin 2 bulan sekali saya akan buat macam itulah. Dan so far alhamdulillah motosikal ni saya tak adalah nak komplain apa-apa kerana motosikal murah kan, tapi boleh jalan jauh. Minyak hitam saya dah tuang. Biar dia betul-betul tos habis. Yang mudah motor ni memang satu botol 1 liter ni ngam-ngam. Dia bukan 800, bukan 100, bukan 1200. Jadi dia ngam-ngam 1000 1 liter. Jadi mudah lah, kita tak payah beli extra, tak payah beli yang special punya size. Mudah. O-ring tadi saya dah measure. Ini secara rambang je lah. Outer diameter lebih kurang 43 mm ke 44 mm.
inner diameter 36/35 mm. Tu anggaran lah, range antara itu. Dan thickness dia 7 ataupun 9 mm. Ini anggarannya. Jadi kalau kita nak order lebih kurang saiz yang macam ni, kita boleh pakai lah. Oil. Ni selalunya dalam 50 sen, RM1 je satu. Kalau kita beli direct dari AliExpress ataupun Shopee. Kalau beli kat kedai, mungkin dia akan campak RM4, RM5. Sekejap lagi saya akan pasang ni lah. Ni dah settle lah ni, dah lama dah saya tuangkan ni. Okey. Setengah orang akan minyakkan dulu oil filter. Itu terpulang lah pada masing-masing lah. Saya tak nak komen lah. Saya tak buat macam tu. Pasal dia akan masuk sekejap je. Tapi kalau nak buat macam tu pun silakan lah. Itu bukannya, there's no right or wrong lah. There's no right or wrong. Terpulang pada motor masing-masing. Mari kita start engine. Motosikal ni dah semua dah settle. Malas betul saya nak buat sendiri kadang-kadang. Tak berbaloi. Tapi kalau buat sendiri memang murah gila. Lagi satu, kalau kita buat sendiri, kita lebih teliti lah banding dengan kedai. Kedai ni kita faham lah, dia orang tak ada masa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada. Oh, motor dalam gear. Tak boleh start. Jadi saya freekan gear dia kejap. Tadi saya pusingkan gear ni kan. Rantai dia ada gear. Dah free dah. Dah free baru kita boleh start. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi sedap. Bila dia dapat minyak baru, memang dia manja sikit. Sedap bunyi. Jadi minyak enjin ni, walaupun kadang-kadang motor ni motor marhain, kita bagi dia minyak enjin yang baik, jadi motor akan tahan lama. Itu je lah. Kalau kita nak jimat minyak enjin, boleh, asalkan kita tahu minyak enjin tu jenis apa. Dan jangka untuk kita tukarkan tu mungkin lagi singkat lah. Jadi minyak enjin ni salah satu benda yang memang sangat-sangat penting pada motosikal. Jaga baik-baik dan motosikal kita insyaAllah tak ada bagi masalah. Ya, macam darah kita lah kan. Kalau darah kotor, kita sakit. Sama lah dengan motosikal. Kalau minyak enjin dia dah breakdown kotor, dia sakit. Bagilah minyak enjin yang terbaik, yang kita mampu, dan monitor. Ikut kemampuan kita lah. Walaupun motor tu motor marhain, tak penting. Yang penting minyak enjin tu untuk especially kalau kita pakai kereta motosikal untuk pergi kerja kan. Lagilah. Motosikal ni memang sangat-sangat penting dan berharga. Itulah nasihat saya kalau dari segi minyak enjin ni. Dari segi brand apa yang baik, rating apa yang baik itu, pertama tengok pada motosikal punya specification. Dan lagi satu, tengok kepada recommendation daripada seller yang memang dah mahir dengan minyak enjin. Lagi satu, kita boleh check dengan sekarang ni AI. Kita boleh tanya dengan AI motosikal kita, dan kita boleh adjustkan minyak enjin macam mana. Tengok AI tu cakap apa. Pasal AI akan ambil data daripada banyak tempat. Kalau kita cakap dekat forum-forum, kadang-kadang limited dan kadang-kadang bias. Orang-orang tu bias dari segi minyak enjin dia. Jadi itulah dia. Kalau kita nak cuba check AI, check penjual, kita akan dapat salah satu minyak enjin yang baik dengan harga yang mungkin tak berapa mahal. Okey YouTube, itu saja. Saya nak setkan trip B tu kepada kosong. Jadi saya tahulah next change atau berapa jauh dah pergi. Okey, bye bye. Terima kasih.